Okey, ada penyanyi nombor 1 Malaysia. Penyanyi datang sini nak makan king crab. Mana lagi kalau bukan orang Pahang? Jom kita pergi tengok orang Pahang makan king crab. Kak, Assalamualaikum. Katanya dari Pahang. Pahang betul? Pahang dekat mana? Raub. Raub. Macam Siti Nurhaliza ada kena-mengena bukan? Bukan Siti Nurhaliza punya family bukan? Bukan. Oh, bukan. Okey Kak, kita nak tengok akak rasa boleh tak saya punya nasi lemak dengan sambal dulu. Okey Kak, saya nak minta akak panggil semua orang-orang Pahang Kak datang sini. Pada orang-orang Pahang, datanglah dekat nasi lemak lobster Okey, JB. baik. Okey, kita buka ni, kita nak tengok akak rasa sikit. Kita tengok sana ada lagi family-nya. Ada 2 king crab. Okey, mari. So yang mana nak makan king crab? Yang untuk 3 kaki 498. 3 kaki. Ui. Okey, bagi akak ni apa tu? Semua bagi akak ni sekeping. Ha. Okey Kak. Tu dia Kak. Okey, keluarkan semua. Okey. Okey, yang kuning tu Kak jangan lupa Bismillah. Lebih sikit. Bismillah Kak. Ui. Macam mana Kak? Sedap Kak? Manis. Manis Kak. Baik Kak, terima kasih banyak. Dan Kak juga terima kasih Ini Ira Siti Nurhaliza. Saya rasa kalau dia nyanyi pun suara lebih kurang Okey, terima kasih bang. Dari Pahang, boleh ramai sikit orang Pahang. Orang Pahang. Okey. So kalau kau nak makan king crab ada, nak makan apa lagi? Lobster ada. No, lobster. Nasi lemak lobster ambil. Abang makan ikan siakap bang ya. Baik bang, terima kasih. Adik makan ayam. Tengok ayam. Ayam. Baik. Jom. Kak, duduk dulu Kak. Baik. Boleh tengok kita ada set dulang. Zoom sikit. Set dulang western. Baik bang. Alright. Kita ada lagi ramai kat sini Jangan lupa selain daripada saya tempah kerusi meja baru, ini meja bukan beli siap tau. Ini saya tempah khas daripada hotel 5 bintang. Tengok kualiti dia. Oh, baik bang. Baik bang. Dan juga saya upgrade sistem komputer terbaru. Ini sistem terbaru. Okey. Lepas ni kita order ada 2 cara. Korang boleh guna scan QR ataupun ini. Boleh order pakai scan QR lepas ni. Okey. Dan ni kita punya menu marhain. Tengok. Ada ayam, nasi lemak ayam, nasi lemak sotong. Tengok nasi lemak sotong 29.90 sen, nasi lemak udang galah 29.90 sen. Ni nasi lemak udang galah 29.90 sen. Alright. Dan boleh dapatkan kuih-kuih kat saya punya restoran. Kuih. Ini ini saya memang recommended lah ni.